Wasallam, takut atau sakit. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Hibban. Keterangan, solatnya tidak diterima bermaksud bahawa dia tidak akan mendapat ganjaran pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui solat yang dikerjakannya itu. Sebaliknya, hanya sekadar terlepas daripada kewajipan menunaikan solat fardu. Inilah juga yang dimasukkan dalam hadis-hadis yang menyatakan bahawa solat tidak sah. Walaupun solatnya tidak diterima, masih lagi dia dikira sudah terlepas daripada tanggungjawabnya, walaupun dia tidak mendapat apa-apa ganjaran daripada solatnya itu. Ini merupakan pendapat Imam Abu Hanifah. Sedangkan mengikut pendapat segolongan sahabat dan tabi'in yang berasaskan kepada hadis-hadis lain, meninggalkan berjemaah tanpa uzur adalah haram dan menunaikan solat dengan berjemaah adalah fardu. Sehingga banyak ulama turut berpendapat bahawa seseorang yang mengerjakan solat dengan tidak berjemaah, solatnya sama sekali tidak sah. Mengikut pendapat mazhab Hanafi, walaupun solat yang dikerjakan tanpa berjemaah tersebut sah, tetapi seseorang itu tetap bersalah kerana meninggalkan berjemaah. Dalam mazhab Syafi'i, solat berjemaah adalah fardu kifayah, dan sebahagian ulama Syafi'i berpendapat ialah sunnah muakkad. Terdapat dalam sebuah hadis yang diriwayatkan daripada Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu bahawa orang yang tidak menunaikan solat dengan berjemaah telah mendurhakai Allah SWT dan Rasulnya. Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu juga berkata bahawa seseorang yang mendengar azan tetapi tidak menunaikan solat dengan berjemaah, maka dia tidak berniat untuk membuat kebaikan dan dia tidak akan diberi apa-apa kebaikan pun. Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahawa wajarlah dituangkan timah yang mendidih ke dalam telinga seseorang yang mendengar azan tetapi tidak pergi untuk menunaikan solat berjemaah. Semoga apa yang kita dengar sama-sama dapat amal dan sampaikan. Semoga apa yang kita dengar dapat kita amalkan sama-sama. InsyaAllah.